Coran besar. Tali kasar. Tali kasar. Air kan macam ni. Apa kena makan? Memang lah. Joran tali pun dah 25-30 pound je. Kasar. Gelak ah. Berat. Rasa je gelak ah. Situ ada kayu. Kena tak? Weh, ekor merah. Baru sebut ekor merah. Ekor merah guys. Ekor merah. Baru cerita ekor merah. Kasar juga ekor merah ni. Kena sikit je. Sikit je. Kau okey? Sekejap ya. Ada saut. Ada Nak mana? gancu lah. Turun tak tahu kat mana. Tempat tinggi. Ekor merah. Boleh pegang joran? Jangan pegang tali ya? Pegang joran je. Tarik ke sini sikit. Ui, tebing tak boleh. Tak boleh turun. Tak lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Ekor merah ha. Kasar. Baru cerita ekor merah. Apa ni? Ulat ni lah nampak? Ulat benar. Ulat lundi. Ingat kena rak tadi. Alhamdulillah. Rezeki. Dia tahan. 2 kilo dia. 2 kilo lah. Alhamdulillah. Cik baik ada Pak Kok. Tolong. Sembang-sembang ekor merah. Makan dia. Dia dengar kita sembang ke. Alhamdulillah. Rezeki. Ekor merah. 2 kilo lebih, 2 kilo dia kot. Tak nak dia makan umpan tapa Air besar ni ikan besar mudik, tapi kita tu lah nak mancing. Kadang-kadang sampah banyak. Tapi sampah tak banyak ni. Alhamdulillah. Oh, rezeki dah tu. Boleh baling lagi. Itu okey dah tu. Besar. Ekor guys. Jual pada siapa ni? Kalau besar.
Ada bukan nak? Ada je. Dan dia ada je. Ekor merah ni kalau saiz ni senang je nak jual. Oh. Kalau besar sangat tu susah. Nak kena kerat-kerat.